Simpanan emas dalam akaun Gap bukanlah emas digital. Ianya emas fizikal sebenar yang kita kumpul sedikit demi sedikit. Bukan beli hari ni, esok terus nak jual. Sebab itulah kita tak perlu pun panik bila harga emas naik turun dalam jangka masa pendek. Dalam saham, kalau harga jatuh, itu satu kerugian. Tapi untuk emas, turun naik dalam jangka pendek memang perkara biasa. Yang penting untuk jangka masa panjang, harga emas confirm meningkat dan nilainya tak akan pernah jatuh kosong. Ramai yang kata emas digital lebih mudah dan lebih cepat dapat keuntungan. Tapi mereka lupa satu benda, iaitu risiko. Dah banyak platform emas digital yang akhirnya tutup, tinggalkan penyimpannya dengan tangan kosong. Sedangkan emas fizikal, walau apa pun berlaku pada syarikat, emas tu tetap bernilai di seluruh negara. Jadi kalau anda betul-betul serius nak bina kekayaan, jangan terperangkap dengan keuntungan jangka pendek. Fokus pada satu perkara, tambah geran emas secara konsisten untuk simpanan jangka panjang. Sebab rahsia kaya dengan emas bukan pada timing, tapi pada tempoh simpanan. Bagi anda yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold, boleh hubungi saya. InsyaAllah saya akan bimbing sebaiknya.